Rabbighfirli dhunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu dan ayahku. Kasihanilah mereka berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Uwais sangat terkenal di langit. Inilah hasil garapan istimewa dan unik seorang penulis daripada negara jiran kita, Indonesia, bernama Fadilah Hanum. Fadilah Hanum adalah seorang penulis, penyair dan penggiat seni budaya di Indonesia. Beliau lahir di Jakarta pada 22 November 1982. Nama diberi Mawar binti Muhammad Rehan. Saya merupakan seorang pelajar yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Felda Mempaga 1. Karak faham kod sekolah saya ialah CBA 0015. Saya memilih buku cerita bertajuk Uwais sangat terkenal di langit. Saya begitu teruja ingin berkongsi isi kandungan buku ini. Buku ini diterbitkan pada 2018 oleh 3 serangkai dari Indonesia. Ianya mempunyai 36 halaman muka surat. Ayo, fokuskan minda anda sebentar untuk menyelami dan memahami isi kandungan buku cerita yang menarik ini. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh dan tidak berdaya. Suatu hari, ibunya menyatakan hasrat untuk menunaikan ibadah haji. Uwais nekat untuk menggendong ibunya pergi menunaikan ibadah haji. Jadi, tubuh badannya perlu sihat dan kuat. Sekian hari, Uwais berlatih menggendong lembu untuk memastikan beliau bertenaga dan mempunyai stamina yang kuat. Orang kampung mengejek dan menggelarnya tidak waras. Tibalah waktunya, Uwais mula menggendong ibunya Yaman ke Mekah. Jika kita lihat melalui aplikasi Google Maps, jarak daripada Yaman ke Mekah adalah sejauh 1,455 kilometer. Jadi, bayangkan dengan menggendong ibunya sambil berjalan kaki selama manakah masa yang perlu Uwais ambil untuk sampai ke Mekah. Dengan pertolongan Allah, Uwais dan ibunya selamat sampai ke Mekah. Sahabat sekalian, daripada kisah Uwais ini, marilah sama-sama kita menghayati baik-baik teladan yang boleh kita ambil dan jadikan pengajaran. Yang pertama ialah sifat penyayang. Uwais sangat menyayangi ibunya. Uwais bersabar atas segala ujian semasa menjaga ibunya. Jadi, sahabat sekalian, contohilah sifat penyayang Uwais ini dan sentiasa bersabar, terutamanya kepada ibu yang melahirkan kita. Yang kedua, bekerja keras. Walaupun Uwais dan ibunya hidup dalam serba kekurangan, ianya bukanlah penghalang untuk beliau berusaha bersungguh-sungguh mencari rezeki. Uwais mengambil upah mengembala kambing biri-biri. Hasil daripada Uwais akan memberikan kepada ibu beliau. Hal ini wajar dijadikan contoh kepada kita pada zaman ini. Sentiasa berusaha, gigih dan rajin. Dan akhir sekali ialah berbakti kepada ibunya. Kisah teladan yang paling luar biasa dalam cerita ini ialah Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Agak mustahil
pada mulanya. Kerana keadaan ibu yang lumpuh dan jarak antara Yaman ke Mekah terlalu jauh. Tetapi dorongan untuk menunaikan hasrat ibunya, Uwais sanggup menggendong ibunya sejauh itu. Jadi, ayuh rakan-rakan berbaktilah kepada ibu kita sementara hayatnya masih ada. Tanam tebu dan juga betik di tepi telaga di hujung taman. Sayangilah ibu setiap detik. Hargailah mereka sepanjang zaman.